Oh, tu apa buat tu? Kita beli air air untuk we makan ke ular. Oh, lah mana Cik Lee misal ni? Ni. Apa nak buat Cik Lee? Cik Lee handsome hari ni nampak ni. Ramai orang tanya 60,000 view orang tengok dia. Pakai lembu. Tengok Cik Lee misal dia kalau ada kamera kita ada kecek apa. Habis sekali Cik Lee. Jadi hari ni apa nak beli ayam. Tu, kita nak bagi makan ular apa nampak ni. Ni ayam. Kita bagi ayam hidup. Habis jumpa ekor, tak ular habis tak makan lagi. Dah 2 bulan tak makan. Okey. Okay, jom kita tengok Abang nak bagi makan. Okey guys, alhamdulillah Abang dah dapat dah 4 ekor ayam. Mas sebelum ni Abang dah bagi binatang lain. Maka hari ni Abang tukar selera ayam, Abang bagi makan ayam. So Abang dapat dah 4 ekor ayam. Mari nak bagi makan tempat Abang kata tutup, dah tutup. Okay. Siapa tak ada tengok boleh skip video Abang ni. Tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe YouTube Abang More Hiken Exotic kan. Lama Abang tak upload video apa kata ular makan ayam hidup-hidup kan. Okay, stand by. Sampai dah kat rumah ular. Okay, rumah ular ni. Abang ada ayam. Okay, so nampak ada dengar, abang ada dengar bunyi bising tak? Depa ni bukan boleh. Dia nampak je kereta Abang. Dia bunyi bising lah. Yatin. Okay, guys. Tembak tak Abang nak buka pintu. Nampak bising nampak. Depa nampak Abang. Apa nampak tu? Tahu. Hui. Nampak dia perlu buka pintu kat Abang nampak. Nampak tu? Ada. Taklah Abang nak masuk ni. Kalut lah. Abang nak bagi makan ular. Betul. Tadi Abang dah bagi makan dah kat depan ni. Jom. Lai. Jangan sibuk. Tuh. Apa nampak ular Abang ni? Dia lapar kan? Memang dia lapar sangat-sangat. Tu Abang nak kena asingkan dia dulu. Sebab apa? Sebab ular kalau time dia makan tak duduk sekali. Apabila duduk sekali dia akan menyerang kan. Jadi apa? Dia berebut makanan. Jadi tu nampak tu. Tu. Tunggu. Abang nak bagi makan. Tembak. Apa nampak? Tu nak menyerang. Okey, kita buka ni. Okey, apa nampak dah? Ada kan ada ular kat pintu tu. Siapa tengok Abang nak umpan si ular putih tu. Saat dia tengok. Siapa tak boleh tengok boleh skip video Abang ya. Tengok boleh skip. Ayo berapa Abang nak umpan dia. Bagi dia keluar. Siapa tengok? Apa nampak nak strike ni. Tu nak strike. Apa nampak tu? Boleh nak strike weh. Nampak? Tu agak bahaya ni. Agak berisiko tinggi. Untuk Abang tu, kes tu. Dia cuba menyerang. Dia cuba menyerang ya. Apa nampak? Cuba menyerang. Dia cuba menyerang. Okay, so Abang nak. Okay, so guys. So, dia dah ambil. Nampak Dia dah ambil. So, Abang time dia macam ni. Abang nak cuba apa kata? Abang nak alih ke dia ke sangkat satu lagi. Sebab Abang nak asingkan dia. Sebab ini memang tak duduk sekali. Lalu dia tengah makan, duduk sekali. Memang dia akan jadi masalah lah untuk Abang. Apa nampak ni? Nampak dalam Abang pegang dia. Okay, saya nak alih. Abang rekod seorang.
Okay. Sebab kita kacau dia tengah belik. Dia kuat dia punya cekam tu. Start kita dah habis yang penat. Dia tak mau tangkap lagi tu. Kita tengok. Dia menyerang pada apa pergerakan ni. Dia bila dia nampak ada pergerakan dia akan menyerang kan. Tu bahaya. Nampak tak? Ayam dia tak mau serang. Sebab ayam tak bergerak. Dia nak serang habis. So, itu saja. Sebab dia untuk dia telan ayam ni memang lambat, masa lambat. Okey. InsyaAllah dalam 2 jam kot. 2 jam lagi mungkin habis dia telan untuk ekor ayam tu lambat-lambat. Kita semua dah makan dah. Itu saja video habis. Tak boleh tengok, boleh skip. Assalamualaikum.